Korang mencari lampu suluh, ini dia. Aku ada satu lampu suluh yang korang boleh consider. Ini dia lampu putih yang sangat-sangat best sebab dia ada function zoom in dan zoom out, dan juga ada mode pelbagai seperti cahaya yang paling terang, cahaya kurang sikit, dan cahaya berkelip-kelip. So lampu suluh ni sangat-sangat berguna lah untuk korang letak dalam kereta ke, dalam rumah ke. So boleh pakai waktu emergency. And then lampu suluh ni juga dia ada fungsi untuk jadikan power bank. So korang boleh cocok je kabel USB korang dan boleh cas handphone korang lah ataupun gadget-gadget yang korang ada. Lampu ni juga dia menggunakan bateri dalaman. So korang kalau nak guna bateri dah habis, korang boleh charge je, tak ada masalah. Okey, hari pun dah malam, so jom kita test lampu ni power atau tak. Nampak tak? So korang boleh tengok sekarang ni aku tengah zoom out lampu ni. So cahaya tu dia akan pergi jauh lah. So lampu ni memang powerful. So kalau hujung pokok tu pun korang boleh nampak lah. Kalau korang rasa nak cahaya tu lebih lebar, korang boleh zoom in. So cahaya tu dia akan lebih besar lah, dia punya coverage tu. Tapi dia punya jauh lampu tu dia akan kurang lah. Mengikut kesesuaian korang. Korang just tolak dan tarik je ujung torchlight tu. Nampak tak? Ni aku buat demo lama sikit lah, so korang boleh bayang dah sendiri dia punya keterangan tu macam mana. So pada aku memang sangat-sangat terang lah. Macam biasa, kalau korang berminat nak beli lampu suluh yang awesome ni, korang boleh tekan beg kuning di bawah. Semoga kita jumpa lagi di lain video review. Bye bye.